Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, kembali kita dalam siri Chemical dan untuk hari ini kita akan tengok Introduction dan juga Nomenclature untuk chapter 5 iaitu Hydrocarbon. So, apakah itu hydrocarbon? Hydrocarbon adalah organic compound yang mengandungi karbon dan juga hidrogen. So for saturated hydrocarbon ataupun hydrocarbon yang tepu, dia dikenali sebagai alkane dan juga cycloalkane. Maksudnya, cycloalkane ni adalah alkane dalam bentuk ring. Okay, yang mana dia mengandungi kesemuanya adalah single bond. Okay, so ini adalah alkane dan single bond ini jugalah yang ada dalam cyclic alkane. Manakala the unsaturated hydrocarbon adalah alkene yang ada double bond sekurang-kurangnya 1, cycloalkane contohnya ada 5 tapi ada 1 double bond, alkyne yang mana dia ada triple bond dan juga arenes. Arenes ni macam aromatic ring lah. Okay, yang ini mengandungi double ataupun triple bond. So sebagaimana saya cerita tadi, saturated hydrocarbon ini terbahagi kepada alkane ataupun open chain alkane, acyclic alkane ataupun aliphatic alkane. Okay, saturated hydrocarbon ada alkane yang inilah ataupun cycloalkane yang ini. So, alkane ini mengandungi kesemuanya single bond dan setiap carbon atom itu akan attach kepada 4 with 4 sigma bond. Okey. Dan formulanya biasanya adalah CnH2n plus 2 yang mana N kena lagi besar daripada 1 lah. So, contohnya kalau C2 dia akan dapat H 2 darab 2 adalah 4 campur 2 adalah 6. And alkane akan ada ane dekat belakang dia. Manakala untuk cycloalkane ini merujuk kepada cyclic alkane. So general formula ni adalah sama macam alkene, yang mana cycloalkane ini dia akan buat CnH2n. So for example, kalau kamu ada 1, 2, 3, kamu ada 3 begini, so dia akan jadi C3H6. So dia akan ada 2 hidrogen, 2 hidrogen, 2 hidrogen. Okay. And cycloalkane ini akan pegang nama cyclo di depan nama alkane. So that's why nama yang ini dinamakan sebagai cyclo. Okay, kalau 1, 2, 3, 4 dia adalah butane. Tapi pasal dia dalam keadaan ring, nama dia akan jadi cyclobutane. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, bila 5 nama dia adalah pentane. Okay, tapi dalam keadaan cyclic nama dia akan jadi cyclopentane. Okay, sama juga dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia adalah hexane. Tapi dalam keadaan cyclic nama dia akan jadi cyclohexane. Okay, dan in term of formula dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia akan jadi C6H12. Pasti kita akan follow yang ini. Kalau untuk aliphatic okay, aliphatic ni bermaksud dia adalah acyclic. Acyclic maksudnya terbuka. Yang tadi adalah cyclic. So bila dia terbuka, contohnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nanti dia akan dapat formula dia adalah C6H12 campur 2 dapat 14. So dia ada beza sedikit lah. Yang tadi ini adalah C6H12. Dia akan ada lebihan 2 oksigen, 2 hidrogen dekat sini. Okay. So itu untuk dia punya perbezaan antara alkane dan juga cycloalkane. Seterusnya kita akan tengok dari segi penamaan. Okay, nomenclature of the first 10 member. So kalau ada satu sahaja karbon dia dinamakan sebagai methane. Kalau 2 dia adalah ethane. Yang ketiga adalah propane. Yang keempat adalah butane. Yang kelima adalah pentane. Yang keenam adalah hex. Okay, kamu akan ingat 6 lah. So dia adalah hexane. 7 adalah heptane. 8 adalah octane. Kamu ingat octopus, 8 tangan. Dan nombor 9 adalah nonane. 10 adalah decane. Okay. And then ini merujuk kepada kalau dia
main chain. Okay, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila 6 dia adalah hexane kan. Okay, what if kalau kamu ada branch? Okay, ini kalau tiba-tiba ada cabang ini dinamakan sebagai branch. Okay, branch ataupun nama lain dia adalah subsequent. Okay, so kita akan tengok macam mana nak bagi nama kepada subsequent tersebut ataupun kepada branch tersebut. So, subsequence ini juga dikenali sebagai branch. Okay, jadi sebagaimana saya cerita tadi, kalau kamu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiba-tiba ada satu dekat sini. Okay, satu sini ada satu karbon. So, kalau satu karbon, sepatutnya nama dia methane. Okay, sepatutnya nama dia methane. Tetapi pasal dia dalam keadaan branch, okay, tadi tu, dia akan jadi methyl. So, kamu tukar saja ANE menjadi YL. So, kamu tukar ANE ini menjadi YL sekiranya dalam keadaan branch. Okay, so methyl. Kalau dua karbon, nama dia adalah ethyl. Sepatutnya dia ethane kan, dua karbon. Tapi bila dia jadi branch, dia akan jadi ethyl. Kalau propane akan jadi propyl. And then kalau propane ni pula, propyl 1, 2, 3, kalau ada karbon yang memanjang 1, 2, 3 sebagai dia punya branch, okay, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiba-tiba dia ada CH2, CH2, CH3. So ini adalah dia punya branch lah. Okay, manakala untuk butyl, untuk isopropyl adalah apabila kalau kamu ada branch tetapi dia melekat dekat tengah-tengah. Contohnya kamu ada yang panjang, okay, tetapi dia melekat dekat tengah-tengah. So nama ini dinamakan sebagai isopropyl. So iso bermaksud sama. So kalau kamu tengok ada satu karbon di sebelah kiri, ada satu karbon di sebelah kanan. Ataupun kamu boleh bayangkan dia macam Y jugalah. Okay, begini. Okay, so iso itu bermaksud sama. Dan seterusnya kamu ada butyl. Okay, so butyl ini bila kamu ada 1, 2, 3, 4 yang sama panjang. Maksudnya yang berterusan lah. Okay, so let's say kalau kamu ada benda-benda yang panjang, tiba-tiba kamu ada satu branch. So branch itu dinamakan sebagai butyl. Manakala isobutyl ni pula 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So dia masih sama 4 karbon. Tetapi cara dia dikaitkan adalah berbeza. So kalau kamu tengok sini dia sama, cuma dia berbeza dekat bahagian sini. Dia akan bercabang. Dia macam nampak Y. Macam isopropyl lagi. Dia kalau kita bahagikan, dia atas dan bawah dia adalah sama. So dia berbeza dari segi dia punya connection. And then kalau secondary butyl ni pula 1, 2, 3, 4. Dia masih 4 karbon juga pasal dia butyl. Cuma dia melekat dekat karbon yang kedua, nombor 2. That's why nama dia adalah secondary butyl. Okay, ini dinamakan sebagai secondary. Okay, karbon yang kedua. Manakala untuk tertiary butyl, kamu tengok ni 1, 2, 3, 4. Okay, kalau karbon ini dia akan melekat kepada 1, 2, 3. So dia adalah tertiary. So that's why nama dia adalah tertiary butyl. Okay, so itu untuk yang 4 karbon. Ini untuk 3 karbon. Ini untuk 2 karbon sebagai dia punya branch. Kalau pentane pula dia adalah 5 karbon. So bila 5 karbon, dia boleh jadi branch dia dalam bentuk memanjang lah. 1, 2, 3, 4, 5. So dia macam tertiary butyl, tetapi dia ada extra 1 karbon dekat bahagian sini. Okay, ini dinamakan sebagai neopentyl. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di dalam bentuk begini. Okay, so kalau dia ada substitute yang begini, dinamakan sebagai neopentyl. Tapi ini sangat jarang lah untuk kita nampak. And then kalau kamu ada
Contohnya cyclic sebagai dia punya branch. Okay, so let's say kamu ada benda panjang. Okay, tiba-tiba kamu ada yang begini. Okay, so kalau ini biasanya kita namakan dia sebagai cyclopropane. 3 karbon kan propane. Tetapi bila dia dah jadi substituent, dia jadi branch, dia akan dapat cyclopropyl. Ane tu kamu tukar kepada YL. Okay, yang ini kamu tukar kepada YL. So ini namakan sebagai cyclopropyl. And then cyclobutyl. Ada 4 karbon. And then kalau benzin yang menjadi substituent nama dia phenyl. Kalau benzil yang ada CH2 selepas benzene ring, sebelum benzene ring, dia akan dinamakan sebagai benzyl. So ini berhati-hati. Phenyl bila dia automatic benzene ring, okay, benzyl pula adalah CH2 before benzene. Okay, and then benda yang lain pula, ini adalah fluorine. Tapi kalau dia menjadi substituent, dia akan jadi fluoro. Ini adalah chlorine, tetapi dia akan jadi chloro. Bromin akan jadi bromo. Iodine akan menjadi iodo. Hydroxyl akan menjadi hydroxy. Amino kalau sebagai substituent akan jadi amino. Cyano dan juga nitro. Ini direct je lah. Okay, so halogen lah paling senang. Fluoro, kloro, bromo, iodo. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk episod yang akan datang berkaitan dengan nomenclature of branched chain alkane.